Okay guys, kau tengok dia punya sate ni dia tak campur lemak tengah-tengah tau. Ha, ni ori daging punya. Okay geng, kau tahu tak? Sate Izan yang dekat Masjid Tanah tu puas aku cari tau. Rupa-rupa dia ada dekat sini. Ha, dekat Masjid Kampung Lendu ni. Ha, jom kita pergi tengok sate Izan dekat Masjid Tanah tu. Nah, kalau kau masuk kat sini ada 8 kedai. Ada tak banyak. Semuanya jualan dia berbeza-beza. Ha, kita pergi dekat sate Izan ni. Ini untuk jualan kampung-kampung dia ni. Ayam masih lagi RM1 dengan sate daging dia RM1.20 je. Kau tengok daging dia besar-besar bang. Untuk ayam percik tu berapa ringgit? RM4.50. Besar-besar ayam ni Besar ayam dia, baring dia. Kalau kau nak buat tempahan, nombor dia dekat situ. Sate Izan ni memang top lah dekat Masjid Tanah tu. Apa-apa pun aku cakap kuah kacang untuk sate dia memang terbaik. Kau kena try. Ayam percik dia beli pagi, dia perap. Lepas tu petang-petang dia bakar. Ha, kau kena try. Kuah yang percik dia juga pun ngam. Kak Izan ni kata kan, ha, dia jual kampung-kampung je. Boleh habis lah dalam 500 ke 600 cocok macam tu. Korang kena lah datang sini try. Yang tercari-cari sate Izan dekat Masjid Tanah tu. Ha, bulan Ramadan ni dia berniaga dekat bazar dekat Masjid Kampung Lendu. Okey geng, lokasi dia dekat Masjid Kampung Lendu ni. Ha, depan ni Aerol Farm. Ha, betul-betul dekat situ kedai dia. Ha, petang ni dah boleh datang dah. Order dah lebih sikit bang.